Sahabat-sahabat, hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang ujian berkenaan rezeki, tapi khusus tentang rezeki yang mana dihadkan daripada kita, yang mana kita teringin sangat kita belum dapatkan, ataupun yang kita pernah dapat kemudian Allah cabutkan, ataupun yang kita nakkan tidak dapat seperti mana yang kita inginkan. Hal-hal di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghadkan keinginan itu. Keinginan itu ada, dan keinginan manusia ini tidak terbatas. Sebahagian ulama berpendapat bahawa keinginan manusia terhadap nikmat yang tidak terbatas itu mengisyaratkan bahawa akhirat itu ada. Kerana perasaan tu mesti ada benda yang menyebabkan ia ada, kan? Jadi sebahagian ulama berpendapat syurga itu ada, sebab tu kita nak nikmat yang tidak akan habis. Tapi di dunia ini bukan syurga. Dunia ini bukan syurga. Kita berhak diuji. Apabila kita ini adalah hamba Allah, kita semua berhak diuji. Saya teringat pesan cikgu saya masa saya sekolah menengah dulu. Hamba ni apa? Hamba ni adalah pemilikan. Macam kita ada telefon lah. Kita nak baling boleh, kita nak simpan boleh, kita nak jaga boleh, kita nak jual boleh, kan? Milik kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita, dan kita adalah milik Tuhan, hamba Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berhak melakukan apa sahaja kepada kita, khusus dalam soal rezeki. Saya tertarik dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Jika Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki hamba itu, maka hamba itu akan menjadi melampau. La baghaw fil ard, melampau di atas muka bumi. Walakin, bila Allah sebut walakin ni, maksudnya Allah tahu. Allah tahu kalau rezeki itu datang lebih, takut kita ni boleh buat benda yang tak baik. Walakin, tetapi yunazzilu biqadarin ma yasha', Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dengan kadar yang Dia kehendaki. Apabila Tuhan mengkehendaki sikit atau banyak, yang mengkehendaki itu bukan kita, tapi Tuhan. Dan sebagai seorang mukmin, kita perlu ada dua prinsip ataupun dua keyakinan bahawa Allah ni, yang pertama Maha Penyayang, yang kedua Dia Maha Adil. Jadi pemberian Dia sikit atau banyak tu, yang pertama sekali kerana Dia Maha Penyayang, dan kedua kerana Dia Maha Adil. Dia tahu apa yang kita tak tahu. Jadi yunazzilu biqadari ma yasha', dengan kehendak Allah Dia kadarkan rezeki kita tu. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, sesungguhnya Dia terhadap hamba-hambanya itu sangat teliti dan maha melihat. Dalam tafsir yang saya buka, saya teringat hadis yang di quote tu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hamba ini muamalahnya dengan rezeki macam mana. Ada orang yang dia tak boleh jadi miskin, takut dia kufur dengan kemiskinan, maka Allah bagi dia kaya. Ada orang yang dia tak boleh jadi kaya, sebab kalau dia kaya dia kufur, maka Allah jadikan dia miskin. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya, diri saya sendiri, kita mengingatkan diri kita untuk bersabar pada waktu-waktu yang kita belum mendapatkan apa yang kita nak. Tapi kita kena berusaha, berdoa, sebab Allah lah yang boleh mengubah takdir. Allah Subhanahu Wa Taala juga menghargai usaha orang-orang yang berusaha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan orang yang ihsan. Begitulah kita dalam soal rezeki. Hari ini mungkin terhad ataupun limit rezeki kita itu dirasai, tapi janganlah sampai kita merasakan Allah tak sayang kita, Allah tinggalkan kita, Allah tak dengar doa kita. Bukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sedang sangat menyayangi kita.
Kerana rezeki yang tidak didapatkan itulah sebenarnya rezeki yang paling padat yang seorang hamba tu sedang nikmati. Jadi sahabat-sahabat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita sangka baik kepadanya, dan semoga kita nikmati dalam keadaan kita redha dengan Allah dan Allah redha dengan kita. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.